Bila kita pregnant dan menyusukan anak, hari-hari kalsium kita ni disedut oleh anak. Yang Syikin pegang ni tujuannya adalah untuk top up balik tenaga kita dan top up balik kalsium yang dah dikongsi dengan anak tadi. Dalam ni ada 300 mg kalsium. Okey, badan kita ni kita kena top up balik dengan sumber kalsium dan juga vitamin D. Sebab kalau kita tak buat apa-apa, okey, nanti tulang kita ni dia akan mudah reput lah. Nanti mulalah hujung-hujung usia nanti sakit sana sakit sini. So kita tak mahu benda-benda tu berlaku. Sedangkan kita boleh je jaga dari awal. Dalam ni juga ada vitamin D3. Kalau yang mana yang jenis yang jarang-jarang kena cahaya matahari pagi tu, memang sesuai kalau nak makan ni. Kenapa perlu untuk makan vitamin D? Vitamin D ni dia ada dua, daripada makanan dan juga daripada sumber cahaya matahari pagi. Kalau kita sekadar makan makanan yang ada kandungan vitamin D tapi tak berjemur juga untuk siang hari waktu pagi-pagi tu, kadar penyerapan vitamin D daripada makanan tak dapat diserap sepenuhnya dalam kita punya tubuh badan. So rugilah. Dan juga dia ada vitamin B1, B2 dan juga taurina. Betul tak Syikin sebut tu? Okay, so dia boleh bantu untuk kita ni yang selalu rasa lesu dan kita ni nak handle anak lagi. Untuk anak seorang boleh lagi lah. Kalau Syikin ni anak 5, mana nak settle baby lagi, mana nak hantar anak sekolah lagi, keluar masuk rumah. Jadi memang Syikin memerlukan sangat benda ni lah. Dalam ni dia ada 30 biji lah. So kita boleh ambil sebiji, boleh makan. Nampak biji dia bulat macam tu, boleh makan setiap hari. Rasa dia macam yogurt. Kan, yang mana yang nak boostkan tenaga, nak jaga balik tulang-tulang dia tu, boleh makan ni lah setiap hari. Kalau nak juga, Syikin dah letak dekat beg kuning.